Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Anak-anak mahasiswa, mahasiswi yang dikasihi. Pendidikan adalah tonggak utama dalam membentuk masa depan mahasiswa, masyarakat dan negara. Bagi pelajar universiti seperti adik-adik, ini merupakan satu bab penting dalam hidup anda, masa yang penuh dengan peluang, cita-cita dan usaha untuk mengejar impian yang membawa kepada kerjaya yang memuaskan dan lebih penting lagi, mencapai matlamat dalam hidup. Pendidikan memberikan pelajar-pelajar semua kemahiran berfikir secara kritis dan mendorong penguasaan ilmu pengetahuan. Kemahiran dan pengetahuan itu harus diterjemahkan ke dalam tindakan yang memberikan sumbangan positif bukan sahaja kepada komuniti tetapi juga kepada negeri dan negara. Semasa menjalani pengajian di universiti, pelajar-pelajar semua perlu kekal tabah dalam menghadapi cabaran. Dalam dunia yang bergerak pantas dan sentiasa berubah, pendidikan lebih daripada sekadar jalan menuju pekerjaan. Ia adalah komitmen kepada pembelajaran sepanjang hayat. Anda mesti mengutamakan usaha ini, memahami bahawa ilmu pengetahuan adalah dinamik dan sentiasa berubah mengikut keadaan semasa. Kerajaan negeri telah menyediakan banyak peluang seperti beasiswa, program pendidikan dan sumber untuk golongan muda kita agar berjaya. Saya mahu pelajar-pelajar semua mengambil peluang ini untuk mengubah impian menjadi kenyataan, sekaligus mengakui impak pendidikan terhadap kehidupan anda. Selamat maju jaya. Sekian dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.